Apa tu? Tuan-tuan, besok jangan buang masa. Jangan duk buang masa. Nah, jangan duk buang masa-masa. Saya nasihat, jangan buang masa anak dah semua. Pergilah kedai yang mana yang jual akar sintuk. Akar sintuk yang orang nak mandi, akar peluru. Kata orang Kelantan kata apa? Akar peluru. Akar sintuk. Betul tak? Saifullah lah, anak yang dah lebur cepat dia semua lah. Pergi cari akar sintuk, kedai yang jual akar peluru. Kenal tak akar peluru atau akar sintuk? Saya tengok dulu. Sebelum saya cerita panjang, saya nak tengok kenal tak kenal. Kenal tak akar sintuk, akar peluru? Kenal tak? Nah. Tak payah cari. Tuan-tuan pergi cari kedai India yang jual barang-barang sembahyang. Yang jual gaharu, yang jual pergi cari tu senang. Yang tak kenal pergi cari kedai India yang jual barang-barang sembahyang kan. Yang jual gaharu, jual apa, di situ memang ada akar sintuk. Pada koko betul. Jadi orang tanya saya di mana cari? Pergilah kedai India yang mana yang jual barang-barang dia sembahyang tu. Di situ memang ada jual. Sebab kepercayaan India, akar sintuk tu adalah satu kepercayaan dia dalam agama dia. Kita tak percaya benda macam tu kan. Sebab apa? Kita percaya di waktu mana Adam dilemparkan dunia, maka Adam bertanya pada Allah, apakah kelebihan dunia? Maka Allah kata, tumbuh-tumbuhan di penawar anak cucu. Itu janji Allah. Jadi kita pegang kata-kata Allah penawar untuk anak cucu. Itu kita pegang. Kita tak pegang langsung kata sebagai kepercayaan, sebagai untuk sembahyang. Baik, kedai India. Baik. Beli, dengar tuan, pegang buku dan tolong tulis. Dengar lah. Dengar akar sintuk tu apa? Akar sintuk ataupun akar peluru. Tak mau macam tu, tak mau. Akar sintuk pun akar peluru. Okey lah. Aku kalau Kelantan kata akar peluru. Sebelum saya nak habiskan petua saya ni jelas ni, nak ajak ni, saya nak orang faham betul-betul dulu, nak ambil petua saya ni. Pasal orang yang ada anak asma memang sedih tuan tengok anak menyawa. Okey dah? Alhamdulillah sihat. Okey dah? Akar sintuk ataupun akar peluru. Kenal tak ni saya tengok lagi ni? Satu-satu saya cerita satu-satu. Tak mau cerita banyak, orang tanya banyak-banyak nanti lepas sayang lah. Pegang buku, pegang pen dan tulis. Okey. Tengok saya tunjuk lah. Tuan-tuan tengok saya tunjuk. Beli akar sintuk lebih kurang dalam saya dalam RM2 kot akar sintuk. RM2 lah, satu ikat dalam RM2 lah. Kan? Kedai Cina ada, kedai Cina tak ada, tapi kedai India ada jual. Kan? Akar sintuk lebih kurang dalam RM2. Tuan-tuan jangan beli RM2. Akar dia harga saya ada dalam RM2. Tuan-tuan belilah lebih kurang dalam 3 ikat atau 4 ikat. 3 ikat atau 4 ikat. Untuk anak yang alelah asma yang teruk sangat-sangat tu. Baik, balik rumah kan. Tuan-tuan ambil akar peluru tadi tu, akar sintuk tu, ukur dia di jari. Ni jari ni. Ambil akar tu, satu ikat tu, kita ukur di jari. Cara ukur dia macam ni. Tuan-tuan tengok baik-baik. Cara ukur dia macam ni. Tuan-tuan tengok baik-baik. Betul biar betul. Tak betul tak jadi. Tuan-tuan. Cara ukur dia tu, ambil akar peluru tu, ukur dia di sini. Tapi bukan tangan kita lah, tangan anak yang sakit. Ukur akar peluru tu, letak sampai di sini. Nampak? Jadi letak sampai sini, potong kat sini panjang ni. Jangan bersemua. Faham tak? Maksudnya, kita sukat akar tu sampai ke sini, kemudian kita potong di sini. Potong ni. Kemudian tu, boleh lah? Faham tak? Okey, faham kan? Jari siapa? Jari anak, bukan jari kita. Jari anak, bukan jari kita. Jari anak yang sakit. Jari anak yang sakit. Jari tunjuk jari saya, orang faham. Jadi ambil akar tu peluru tu, untuk sukat sampai ke sini, kemudian potong di hujung ni, di hujung tangan, potong. Bila potong tu tuan-tuan, basuh. Kadang-kadang tu akar situ dengan kuman, bakteria, protozoa ke amozoa ke yeast ke sis ke kulat melekat di situ. Kita tak tahu. Basuh. Supaya tidak ada bakteria, supaya tidak ada kuman. Lepas basuh tuan-tuan, dengar saya tanya, masuk dalam air satu cawan. Ambil air, masuk dalam satu cawan. Masuk air tu satu cawan. Lepas tu, tulis tau. Air satu cawan je. Kalau budak-budak tu, tak perlulah satu cawan kan. Kalau budak-budak kan, jangan. Tapi saya suruh masuk air satu cawan sebab memang kita nak suruh minum. Kan? Sebab budak-budak jangan minum satu cawan, minum setengah cawan juga. Masuk air dalam satu cawan, akar tadi tu. Tuan-tuan dengar, tolong baca Bismillah 4. Tolong baca 3 kali. Baca Bismillah 4 3 kali. Cuklah di air.
Kalau begitu mula-mula tu bacalah selawat dulu, satu Fatihah, lepas satu Fatihah, baca lebih 94. Lepas baca lebih 94, ciutlah dia air tu. Kan? Kemudian tuan-tuan, kan? Air tadi tolong rebus sampai mendidih. Lepas mendidih, tunggu suam-suam buah atau suam-suam kuku. Suam-suam buah ataupun suam-suam kuku. Bagi anak tu minum. Bagi anak tu minum. Ha? Baik, bila bagi anak tu minum, saya cerita lah. Siapa-siapa yang kata yang belajar, petua yang saya ajak ni, siapa-siapa anak saudara semput boleh buat. Saya baru ni adik saya mai, anak saudara saya dia semput. Perempuan, dia semput, dia sampai pakai gas. Bila sampai pakai gas apa, ayah dia telefon dia, adik ayah telefon dia kata anak dia semput. Jadi saya pergi, saya buat, alhamdulillah tuan-tuan, sembuh sampai hari ni. Sembuh sampai sekarang. Anak saudara saya sembuh sekarang. Jadi tuan-tuan, petua saya ajak dan tuan-tuan usahalah. Buat, insya-Allah tuan-tuan. Untuk semput, untuk anak-anak yang semput. Bukan mak semput, bukan bapak semput, anak semput. Buat. InsyaAllah tuan-tuan. Sebab saya untuk anak-anak tuan-tuan, anak saya pun saya buat juga, alhamdulillah. Tak ada semput sampai sekarang. Sampai sekarang tak pernah ada semput. Tak pernah ada semput. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'lamu fis samawati wa sami'un alim. Itu lebih 94. Tuan-tuan cari tu. Baca cium 3 kali. Tapi kalau baca lebih 19 sekali, Fatihah sekali, Bismillah 4 3 kali, cium di air tu. Tuan-tuan, rebus, tunggulah minum. Untuk dewasa ni, untuk dewasa tak payah buat itu. Untuk dewasa macam orang lain. Saya buat untuk anak-anak, untuk budak-budak. Itu untuk budak-budak. Kalau untuk dewasa, saya cerita tuan-tuan cerita untuk dewasa. Sukat macam ni, bukan ni. Cara sukat, tengok baik. Satu tunjuk cara sukat. Ambil akar peluru, akar sintuk tu, kita sukat di jari anak, bukan jari kita tahu, jari anak yang semput tu. Anak yang semput tadi, sukat dia tu sampai di sini. Potong di sini. Sukat ibu jari, panjang ibu jari anak tu panjang mana, kita sukat. Kan? Kita potong. Kemudian tu buat sebenarnya saja, insya-Allah tuan-tuan. Itu kalau anak yang semput. Anak semput. Buat tuan-tuan. Benda yang saya kata, benda yang tidak mudarat, benda yang saya kata, benda yang mudah cari dan memang bagus untuk anak-anak yang semput. Boleh faham lah? Saya walaupun saya tak berbuat orang, saya cerita kat orang, kan? Buatlah, jangan sekali rebus satu cawan air tu. Sebenarnya minum dia sehari 2 kali. Tak habis, petua tak habis lagi. Dengar, petua tak habis lagi dah. Minum dia 1 hari 2 kali. Maksudnya kita rebus tu, kita minum setengah cawan. Malam lagi minum setengah cawan, besok buang. Kan? Ada orang setengah dia biar dalam tu, esok potong, sukat baru pula. Tiap-tiap kali buat mesti sukat yang baru. Tiap-tiap kali buat mesti sukat yang baru. Tuan-tuan buatlah selama seminggu. Buat selama seminggu. Buat selama seminggu. Untuk thyroid ada agak sekat saya cerita. Nanti saya cerita untuk thyroid. Nak jelasin satu dulu. Potong banyak mana? Kita beli RM1, beli satu, kita potong lah, jangan. Macam mana? Satu ikat tu, potong yang hujung ikat tu. Jangan potong kita lipat dua tak. Potong yang hujung satu ikat kita potong. Macam tu. Baik, habis. Untuk orang tua pula. Untuk orang tua pula. Boleh?